Korang perasan tak? Dulu bisnes media ni antara bisnes yang paling power lah dalam Malaysia kan. Bernilai hampir berbilion-bilion ringgit setahun. Tapi sekarang untung dia mungkin agak tipis lah. Dan ada yang sudah pun bankrupt sebenarnya. So aku punya persoalan simple je. Kalau media dah tak banyak duit dah, kenapa orang kaya dan tokoh politik masih lagi berebut nak pegang media? Okay, dulu nama macam Media Prima dan Astro ni memang mesin duit lah. Hasil tahunan mencecah hampir berbilion ringgit. Dan Astro pernah untung sekitar 600 juta setahun. Tapi pada tahun 2024 untung tinggal lebih kurang hanya 27 juta saja. Itulah beza dia langit dengan bumi kan. Tapi kenapa jadi macam ni kan? Sebab behavior pengguna dah pun berubah. Orang dah tak beli surat khabar dah tak subscribe TV sebab berita semua ni boleh dapat free kat social media je. So bila orang tak bayar berita, revenue media pun jatuh. So periklanan pula beralih ke arah digital. Contohnya macam Meta Ads, Google Ads dan juga TikTok Ads. Dan persoalannya kenapa? Jawapannya adalah sebab lebih murah, lebih tepat sasaran dan juga lebih measurable. Dan sebab itulah kita nampak utusan Malaysia pernah bankrupt sebelum ni dan terpaksa di-bail outkan ataupun diselamatkan dalam bahasa Melayu. So kalau duit makin sikit ni, kenapa masih ada billionaire nak beli media macam ni? Itulah persoalan dia kan. Sebenarnya sebab bisnes media ni bukan sekadar bisnes. Media adalah instruments of influence. Siapa yang pegang media hari ni, dia akan tentukan naratif. Isu mana nak push, isu mana nak ditenggelamkan dan siapa yang nak naik dan siapa yang nak jatuh. Itu adalah kuasa sebenar media. Sekarang masuk pula cabaran baru, AI. Artificial Intelligence. Berita boleh generate automatic lah. Artikel boleh siap dalam beberapa saat. So adakah media Malaysia ni nazak? Aku tak rasa nazak lah. Aku rasa media memang sedang berubah bentuk dan juga struktur. Dulu media ni dia ada dua je lah, sama ada TV ataupun surat khabar. Tapi sekarang ni dah jadi lebih kepada attention lah. So influencer adalah media, podcaster adalah media, content creator adalah media. So kalau kau ada audience, kau ada kuasa lah untuk influence orang dengan cakap kau. Dan sebab itulah aku sebenarnya bina Rush Media. Kita ni tak tunggulah model lama mati kan. Kita buat model baru. Contoh sekarang ni Rush Media ada Rush Kini, iaitu berita dalam bahasa Melayu, cepat dan direct. Kita ada Rush Daily, version English, lebih global angle. Ada Rush Feed, infotainment dan trending. Ada Rush Sports, fokus sukan dan notif industri. Ada Pecah untuk hiburan. Kita ada Rush Go untuk konten makanan dan juga travelling. So kita buat semua benda ni bukan sekadar konten lah. Kita juga buat strategi positioning, content production, KOL dan juga influencer management, data analytics performance dan juga political and corporate consulting. Sebab dalam dunia sekarang ni, siapa yang kuasai naratif dan data ni, dia akan kuasai pasaran lah. Jadi soalan sebenar dia bukanlah media tengah mati ke, tapi siapa yang akan kuasai media versi baru ni. Adakah platform-platform besar ataupun AI ataupun individu ataupun organisasi yang faham attention ekonomi. Dan lagi satu soalan penting adalah, kau sekarang tengah consume media atau kau sebenarnya sedang dibentuk oleh media? Kalau kau nak jadi pemain bukan sekadar penonton, jumpa aku dekat Rush Media dan kita borak.